Hai, salam sejahtera. Kita bertemu semula seperti yang saya janjikan. Kali ini saya akan kongsikan dengan anda tentang bonus auto upgrade 8 generasi ataupun yang dipanggil upgrade challenge game atau upgrade challenge plans. So di sini saya akan kongsikan ilustrasi pembayaran dan penerimaan bonus upgrade yang mana anda bantu, anda akan dibantu. Ya, ingat plan nombor 3 yang saya ceritakan dalam video yang sebelum ini. Jadi kalau kita lihat di sini, anda bayar bayaran upgrade kepada upline pengenal kita, tetapi anda pula akan terima bayaran upgrade daripada downline. Itulah konsepnya ya. Okey, baiklah. Kita ulang balik kita lihat bagaimana benda ni berlaku. Okey, anda daftar RM50. Ingat RM10 disimpan untuk kita bayar menjadi lance corporal kan. Jadi kita guna duit ni untuk upgrade menjadi lance corporal. Yang ni dipanggil pasal 1. Kemudian anda pun bayar pengenal anda jadi lance corporal. Tetapi bila kita daftarkan 3 peserta, ingat kita daftarkan yang mula-mula tu 6, tetapi yang 3 orang akan pergi di hierarki auto upgrade 8 generasi ni. Jadi kita katalah kita daftar 3 peserta dan setiap mereka akan beri kita RM10, kita dapat RM30. Kita pula guna duit RM30 ni untuk upgrade pangkat kita menjadi korporal. Okay, di fasa kedua lah tu. Dan kita pun upgrade lah menjadi korporal, bayar RM30. Kita pun dah jadi korporal. Jadi semasa kita menjadi korporal, peserta yang 3 ni pun dia pun nak jadi korporal. Maka dia daftarkan, sebenarnya semua orang nak jadi korporal sebab ia bermula dari last korporal, dia berkembang. Jadi 3 peserta yang kita dah bawa tu dia pula perkenalkan 3 peserta yang lain menjadi 9. Cuma bagusnya dalam sistem ini, bila 3 peserta kita daftarkan 3 peserta lain menjadi 9, yang 9 ini pun dalam hierarki kita. Tetapi sistem telah lock dia. Sebab kita dah jadi korporal, sistem terus bagi tahu dia. Kalau kamu nak jadi korporal nanti, inilah orangnya yang kamu kena cari. Sistem dah arahkan mencari korporal ni kita lah. Jadi kau kena bayar dia RM30. Jadi nanti 9 orang ni akan bayar kita RM30 bersamaan 270 dan RM70 sistem akan ambil untuk upgrade kita menjadi pangkat seterusnya itu sarjan dan 200 ini akan masuk ke dalam wallet. Ingat yang pecah 3 dalam video sebelum ni. 70%, 25% dan 5%. Okay. Kemudian 9 peserta ni pun dia nak jadi korporal, dia daftarkan. Kita pula naik jadi sarjan pasal kita dah upgrade tadi. Yang 9 orang ni bawa 3 peserta lain untuk mereka menjadi korporal. Maka di sini ada 27 peserta. Dan bila mereka nak jadi sarjan nanti, sistem dah bagi tahu. Inilah orangnya. Si Adam ni. Anda jumpa Adam, bayar dia RM70. Maka di sini nanti akan ada 27 peserta bayar kita RM70 bersamaan RM1,890 dan sistem akan tolak RM190 untuk upgrade kita menjadi staff sarjan dan ada baki RM1,700 ini akan masuk ke dalam wallet 70, 25 dan 5%. Dan kita pun naiklah menjadi staff sarjan iaitu fasa keempat dengan bayaran RM190. Kita tunggu sajalah sampai masanya bila mereka dah upgrade, bawa kawan-kawan, introduce kawan-kawan sampai masa mereka nak jadi staff sarjan, sistem akan hantar kita RM70, RM70, RM70. Okey. Dan 27 peserta ni dia pun nak jadi kop. Dia akan bawa 3 kawan dia. Maka ada 81 peserta. Yang mana di dalam sistem dia kata bila kau nak jadi staff sarjan nanti, inilah orang yang kau perlu bayar RM190. Dia akan naikkan kau jadi staff sarjan. Dan di sini akan ada RM15,390 yang terkumpul. Dan sistem akan ambil RM390 untuk upgrade anda menjadi lieutenant muda. Tapi kena ingat tau, dia ambil 390, tapi 15,000 ni akan dibayar kepada anda. Selain daripada yang RM1 tu. Yang ni banyak.
Jadi jangan tengok RM1. Tengok yang ni. Kita kena upgrade kita punya pangkat. Jadi sebagai staff sarjan, duit yang bakal menunggu adalah RM15,000. Okey. Kemudian, kan kita nak di-upgrade jadi lieutenant muda, kita pun naik jadi lieutenant muda di fasa kelima. Ya. Dan sebagai lieutenant muda, sesiapa saja nak jadi lieutenant muda perlu bayar kita RM390. So, 81 peserta ni dia pun nak jadi korporal, dia pun bawa 3 peserta lain menjadi 203 peserta. Dan di dalam sistem dah lock. Kau ni, kalau kau nak jadi lieutenant muda nanti, inilah orang yang kau perlu bayar RM390. Ceritanya, tapi sebenarnya sistem yang buat pembayaran secara automatik. Dah lock dah sistem ni. Kita dah buat dia punya skrip dah. Jadi kita tak perlu susah nak pergi carilah. Sistem buat sendiri. Jadi RM390. Bila 243 peserta bayar, anda terpaksa terima RM94,770. Okey. Dan sistem tolak 770 untuk apa? Untuk upgrade kita menjadi lieutenant. Tadi lieutenant muda. Sekarang lieutenant tua. Okey, lieutenant lah. Dan ada RM94,000 ini akan dikredit setiap masa bila ada saja mereka buat pembayaran, dimasukkan ke dalam wallet 70, 25 dan 5% tadi. Sebab itu saya kata, kalau anda faham, anda kaya. Sebab sebelum ni saya tak rasa lagi orang faham plan ni. Hari ini saya buatkan video supaya anda faham. Okey. Dan seterusnya, anda dah ada bajet 770, anda naik pangkat anda di fasa ke-6 iaitu sebagai lieutenant. Jadi 243 peserta pula, dia mula memperkenalkan kawan-kawan dan dia daftar, dia jadi lance corporal. Apabila mereka perkenalkan 3 orang, mereka naik menjadi corporal. Itu yang asas. Okey. Jadi 729 peserta, yang mana di sini sistem dah lock. Jika you nak jadi lieutenant nanti, inilah bayar 770 kepada ni. Lieutenant Adam ni. Okey, jadi di sini 729 peserta, bayar RM770 kepada anda. Anda bakal menerima RM561,330. Tapi kena tolak RM1,330 supaya anda boleh upgrade menjadi kapten. Dan bakinya RM560,000 ada saja dah masuk ke akaun anda, ditransferlah ke 3 wallet yang sedia menanti. Okey, dan seterusnya anda pun menjadi kapten di fasa ke-7 dengan bayaran RM1,330. Siapa nak jadi kapten, jumpalah anda. Dan selepas itu, 729 peserta bawa 3 kawan juga untuk mereka menjadi. Sebenarnya automatik tau. Dia daftar dekat hierarki 6 kali 10. Yang dapat RM1 dia terdaftar di dalam hierarki 3 kali 8 ini. Ini automatik. Dia guna Q Plus bagi tahu kawan-kawan. Sekarang ada 2,187 peserta. Ya, dengan bayaran RM1,330, mereka boleh menjadi kapten. Tapi perlu bayar kepada ni. Ya, so sistem dah buat automatik. Anda bakal menerima RM2,908,710. Tolak RM8,710 untuk upgrade anda menjadi pangkat tertinggi, itu major. Di fasa ke-8, anda ada baki RM2,900,000 lagi. Dan anda pun jadilah major, pangkat paling tinggi. Ya, dan 2,187 peserta bawa 3 kawan mereka untuk layakkan jadi korporal. Ada sebanyak 6,561 peserta. Dan sistem bagi tahu jika kau nak jadi major nanti, kau jumpalah orang ini. Bayar dia RM8,710. Dan ada sebanyak RM57,146,310. Tetapi terpaksa ditolak dulu. Tak payah tolak dah, apa dah. Kita dah jadi major, jadi itulah nilai tertinggi yang kita dapat. Dicampur semua, anda ada RM60,717,200 per akaun. Per akaun bermaksud anda daftar satu akaun, ahli satu, ada potensi 60 juta. Anda daftar akaun kedua dah habis, anda ada potensi 60 juta. Di bonus auto upgrade 8 generasi ini saja, yang dalam hierarki 6 kali 10 pun anda ada potensi 60 juta juga. Jadi anda lihatlah dengan menjadi pengguna
pengguna Fuel Plus dan menyertai consumer income plan ini. Ini no selling, no meetingnya, no stress. Habis minyak, isi. Taruh Fuel Plus. Taruh Fuel Plus, isi minyak. Habis Fuel Plus, order. Cukup 5% kita RM50, dia bagi free. So, apa yang susahnya buat ni? Cerita je kawan-kawan. Ya. So, kalau anda lambat pun, spill over akan membantu. Ada orang yang pandai pula, dia akan membina kumpulan yang lebih besar. So, inilah yang patut kita kongsikan kepada kawan-kawan. So, modal RM50. Cuma bayarlah handling fee kepada yang bantu anda daftar untuk dia orderkan produk daripada HQ. Ya, jadi lain tak ada apa. Guna anda akan enjoy selepas anda dah seronok. Beritahu saja pada kawan-kawan. Saya sampai di sini. Ada 3 lagi income, kita cerita lain kali. Cukuplah 3 income tadi. Daftar. Metrik 6 kali 10, 60 juta. Upgrade challenge plan pun ada 60 juta. Jadi, tepuk dada, tanya selera, saya serahkan kepada anda membuat keputusan. Saya sudahi di sini. Jumpa anda di dalam sistem ini. Upgrade sehingga pangkat meja. Bye.